Ready. Kita sekarang pusing ke starting line. Belum start lagi. Belum start pun lagi. On. Faizal hilang. Boleh. Ayah dia nanti jadi dia. Jaga anak kau. Faizal. Handphone tak mana? Poket belakang. Poket belakang ni. Handphone tak sini. Lepas. Oh, okey. Ada zip. Ramai orang. Kita sekarang berada di dataran Merdeka untuk pelepasan OCBC Cycle 2026. Belakang. Oh, sebelah on. On. Oh, kamera media tu. Oh, ni apa? Selfie. Alah, dia semua kan? Kita tengah menunggu apa pelepasan ya? Pelepasan pukul berapa? Berapa Sam? 45. 45 eh? Dia kan 3,000 lebih kan? Ni katanya podium hari ni. Podium eh? Podium apa? Podium untuk lucky draw. Podium ke papadam? Papadam ke podium? Hey, nampak Mus tak Mus? Muaizim. Mus mana Mus? Bazril mana Bazril? CBC Cycle Kuala Lumpur 2026 dan sudah pastinya kalau mana anda yang tidak sempat untuk mendaftarkan diri bagi saingan kali ini, anda masih berpeluang untuk beraksi ataupun menyertai satu lagi OCBC Cycle Johor Bahru 2026 yang akan berlangsung pada 11 Oktober nanti. OCBC Cycle Kuala Lumpur telah menjadi sebagai satu penanda aras untuk acara-acara aktiviti berbasikal kerana kita telah berjaya mengumpulkan hampir 3,000 penyertaan daripada 30 buah negara dan pastinya kedudukan mereka yang hadir dari berbagai kelab dan juga persatuan menunjukkan acara berbasikal terus mendapat tempat di kalangan penunggang-penunggang berbasikal di Kuala Lumpur. Pastinya juga ini acara yang bukan hanya sekedar acara rekreasi, tapi mereka juga akan terus mengikuti panorama Kuala Lumpur yang tersegar indah ini penuh dengan bangunan dengan pastinya bangunan Sultan Samad di dataran Merdeka ini. Ya Iswan, selain daripada penyertaan bagi kategori yang telah kita sebutkan, kita juga ada peserta cilik yang akan beraksi dalam kategori Kids Push Up yang mana membabitkan penyertaan seramai 1,104 peserta cilik. Kejap lagi ni memang comel tengok dia orang beraksi nanti Orang besar semua bergaya basikal, tapi yang kecil ni mereka beri kaki untuk bergerak. Basikal tapi kaki juga menggunakan basikal.
kat roda 3 nak motong. Ah. Jangan buat malu. Ah. Cel. Mana boleh jimat, kita jimat tenaga. Okay. Sebelah kita ni Cip. Cip Syam. Syam lah. Ha, ni Cip. Kau lah. Haji tu dah jauh lah. Woi. Haji saya stop belakang tadi ya. Dia belakang. Ha. Senyap dia di depan. Oh dah potong dah. Oh okey. Hah? Hah? Ha, aku tak dia berhenti tadi. Ha. Masuk tu. Media kena masuk. Okey. Al. OCBC. Sampai dekat depan HQ Menara OCBC. Ni depan ni Masjid Jamek, OCBC Bank. OCBC. Kita melalui Lebuh Hampang pula. Santai-santai je guys. Santai-santai. Tiba masuk depan ni. Ya. Orang kata daripada Jalan Syekh Abdullah ke Jalan Dawangi. Siapa? Depan. Semua depan.
Kita sekarang menuju ke Jalan Ampang, LCC depan. Apa hal ingat dia tiba-tiba? Aku rakam ni. Lupa edit rambut. Sekali masuk YouTube dah, terlepas yang tu. Jadi bahan aku. Menuju ke Jalan Ampang. Mengisyarat depan. Oh, steady ya. Sisi. Buat semua potong aku ni. Kayu kak. Ha? Laju lagi kak. Kiri kanan. Okey. Ini rare lah. Ini kita rakam sikit. Okey. Woi. Aduh, ya berhenti. Okey. Oi. Apa dia ambil? Dia ambil barang apa? Oh. Jauh. Mazri dah sampai katnya. Oh. Depan ni. Kata kat Syam ke? Jalan Sultan Ismail ni. Alamak, dia bawa pet. Wah. Nice ya. Behave dia.
Oh, tak boleh. Kena bawah. Panjat bukit ni ramai yang tolak ni. Sure punya. Okay. Go. Seksa. Ui, aduh. Berat. Berat dah. Bila nak habis. Oh. Wah. Baik downhill. Jimat tenaga. Tak payah kayuh. Lepas saja. Jaga brake je. Meluncur. Lambat ni, dah 40 minit aku kat sini. Woo! Oh, sedap angin. Okey. Habis Bukit Tungku. Oh, penat naik Bukit Tungku. Penat. Panjat lagi. Lagi bukit. Shortcut.
laju. Minta nyawa. Minta nyawa. Ai. Sana ada 100 plus. Woohoo. Hey. Jom. Hey, wang. Jangan berhenti tengah, masuk tepi. Tepi. Ayo. Seminyak. Seminyak. Minyak. Ambil aku jaga dekat. One stand. Ada stand. Kita profesional. Air pun tangkona. Depan lah sikit. Belah tak kona. Kau tidak, aku nak terus tadi. Dah laju. Time lap lah. Tak ada shortcut ke? Tadi aku tengok Isam. Dia dah tarik aku dah. Silap aku depan tadi tu, dekat Isam tu, Bazil. Anak aku nampak ah. Tak apa. Alif. Tak apa. Dah. Lagi? Dah. Jom, susu. Okey. Kita isi minyak je tadi. Kena 100 plus. Lepas tu kita sambung balik. InsyaAllah Papa Dem. Betul. Papa Dem Papa Dem. Okey, bye. Ayam dua betul. Ayam dulu kita lah. Sampai dah. Penat nak kejar tim media. Tahu dah pasal apa tak boleh naik podium. Tak ada air tu lah. Air. Sempat lah. Air tak ada tu punca. Senyap tiba kuasa ringan ni. Aku dah ni boleh yang satu ni. Dia orang dah jauh dah. Oh pun dah 2 kali aku rasa kan. Siapa? Arif. Ha? Arif. Arif mana? Arif Lon. Ya ke? Poding eh? Ada podium. Betul. Alun kanan. Oh. Oh, kita di area Kebun Negara. Ni dulu. Oh, lencong lagi.
Banyak bonggol pula sini. Jalan je. Uhuy. Uhuy. Wih. Oops. Ah, pusing lagi. Naik tu, naik tu. Ada yang lekas. Ada. Sogo. Sogo wah, sogo dah buka belum sogo? Sogo. Kau buka ni. Sogo. Ah, tinggal kita dua, yang lain semua nak menang. Aduh. Bagi kita lepak dekat mecindat. Update pertama cik helmet jap. Jadi kita tengah fikir nak ride motor mana ni. Sekarang tengah meeting. Ni Yang anda. masa ni Dengar. tengah discuss ni. Bukan kita cycle saja ni. Kita meeting ni. Betul. Oh ni nak ride mana pula? Lah. No comment. Jaga dengan Miguel. Support Miguel. Ya Allah. Rian. Mana? Kita speed. Okey. 1 2 3. 1 2 3. Terus. Okey. Go. Dia apa dia? Asal dia orang tak sampai lah. Oi. Plastik tu. Kuala Lumpur. 1 2 3. 1 2 3. Jom. Okey, Melentang, lagi. melentang. Ah. Jom. Oh, hey. Siapa? Ada budak pet lift. Ah. Jom. Dah. Dah. Dekat sikit. Ha. Alright. Right. Bye. Cuba. Okey. 1 2 3. Alright. Kuat gini. Kamu ambil sini. Kamu ambil.
ni, Bang Aim. Amin Nissan Pace 3. Besok tengok. Okey, dah, ni terus. Okey, lagi. Masjid Negara. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Ah. Dah sampai ya. Laju Syam. Come on. Kita tinggal Sam Namat. Alright. Okey. Benda semakin mendapat tempat, ramai yang tengah buat tulis nama ni. Wah, menarik sekali. Untuk hari ini kita buat juga. Terima kasih Dim. Menarik sekali. Potong jam. Alright. Sekali lagi kita maklumkan, kalau medal semua orang mendapat medal, tapi medal yang mencatatkan nama anda dan tarikh hari ini tak semua orang ada. Alamak, kita pergi buat kedai. Kita pas kat kedai lah. Menang juga. Tak sangka. Walaupun kita dua di belakangnya, tetap dapat medal. Ha. Tu dia. Aduh, tak ada shortcut dalam ni. Nampak tak? Come on sis, come on. You can do it. Yang pertama K317, K307 dan K30. Tak ada lah ke belakang ni. Ramai. Ada 50 on the left. Famous abang, semua orang minta autograf bang. Itulah pasal. Oh. Ini hari je dah beribu dah orang minta sign. Ha. Jangan jual pula tau dia punya number tu. Morning Joe. Hai. Hai. Okey. Thank you. Oh. Satu 534. Kau nama apa? 15 apa? 82. Lagi jauh pada aku. Penat. Anak aku pukul apa sampai? Alamak. Abel. Weh. Pelan-pelan. Abel ambil pukul 12. Ambil pukul 12. Tapi sampai lambat. Salah lorong ni kau sini ke? Tak ada, jangan. Aduh. Dek Badri tadi dekat belakang ni. Dengar. Dia dengan dia ni. Belakang? Lepas tu naik bukit ni. Oh. Wow, you famous lah, semua minta autograf you lah. Ha. Alamak, terima kasih. Pisang.
Mana? Hai. Apa? Milo kat depan. Milo tadi yang depan dah. Ni. Ya, dan nombor hadiah tempat ketujuh, bib number 9131, hadiah cabutan bertuah tempat ke-6 Dah panggil. 103. Hadiah cabutan bertuah tempat ke-5 Lama dah sampai. 2863, and the first place of the prize lucky draw is 8100. Jadi pastikan anda putus hadiah cabutan bertuah anda, yang mana 3 cabutan hadiah bertuah yang utama. Main ibu-ibu je. Semua main, semua 4-5 angka ya ni. Okey. Dan kita mungkin akan mohon kerjasama. Thank you so much. Bunga sayang. Sia, bunga sayang. Sia. Oh, dapat air. Bagus baiklah bagi kita air. Kesian tu kita cakap banyak. 1, 2, 3 tak panggil lagi. Dah lah tinggal geng. Aku 20 minit dah sampai. Sana sikit. Sekarang kalau ada tentang bandar yang Kita nak pergi ambil Milo. Oh, ni depan dah. Hai. Kepada anda yang baru tiba, selamat kembali. Bazir nampak? Bukan depan korang ke? Sini dah balik. Habis lagu. Kayu di rumah. Di sini ke rumah. Penghujung laluan kerana di hujung sekali anda akan disajikan dengan minuman by Milo. Lama dah. Cari korang pusing-pusing kayuh balik. Kat mana-mana. Milo. Ada boleh nanti juga ada Habis bateri. Mesti awak Kau tak nampak si siapa tadi? Tahan kaki. Tangan-tangan lah. Terus kepada anda yang telah mendaftar bagi Jom. Di mana? Bos kat mana? Sana pula. Oh. Kat depan. Jom. Hujung macam kat dia dah ambil meja tu. Kita sama-sama cheer once more. Ada. Weh, laju lah. Laju. Mana laju lah. Jangan bawa video. Sejuk panas? Sejuk. Sejuk. Wah, ini yang kita nak. Tak jadi saya letak balik. Macam mana nak ambil dua? Dia pegang macam mana? Dia tanda basikal. Kita nak patah dia balik kan? Faham. Ambil dua tu. For me, why I'm inspired to be the coach is because of my coach. In fact, football right now, he's the head coach in Indonesia. But what he has taught me is Macam kick tu. Dia tu. Belakang dia tu. Buat mana ni? Patah balik kan? Boleh ikut patah balik? Traffic light belah mana? untuk
kena lagi tu lah. Lepas kemerangan tu. Oh ya, Yuzan lah. Nak makan dah? Ada? Nak makan ke? Kenyang lah. Boleh lepak sini Ke depan ni memang tak ada. Penuh. Masjid depan tu dia bagi untuk orang ni lah, tak boleh tinggal lama. Lama tak kena nampak. Allah. Apa? Alamak. Ada mana pesan dia bang? Ada. Tak tahu. Ada kot. Fazil tak ada lagi? Mana dia pergi merajuk tu? Siapa? Fazil? Kau ada cari ni kan? Kau tinggal dia Mana-mana tak ada check. Hospital. Dah cakap nampak dia. Aku nak balik macam mana ni? Dia dah apa kayu di rumah. Kayu je lah. Ni Grab. Dah bukan jauh kayu. Ada. Kau cari jalan yang flat. Kau dah call dia ke belum? Tak ada aku call. Ada dia tadi aku nampak. Aku sampai. Dia aku tak nak cari. Dia dengan you tadi Faizil? Dia dengan saya, lepas tu last dekat bukit tu terpaksa. Lepas saya Oh. nak kena. Kau terpaksa. Tinggal. Bukan kau mencing. Kau mufarakah tengah jalan lah. Kalau kau tidak tadi saya terpaksa apa chicken loop kena potong. Tiba-tiba dia mufarakah. Kau tak dunia je. Tak kali tunda dah. Kalau dulu dia tukang tunda. Ha. Aku sangkakan korang Bawa sampai ke? Kerja. aku rasa dia pergi nasi kandar dulu lah. Korang pergi mamak tu Ridwan ke? Dia pergi presiden. 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 Tarik ambil 50. Zul call kata apa-apa Fazil mengajuk lah. Aku nak balik dengan apa dia tu. Dia bukan risaukan habis ke tak habis. Dia risau dia nak balik. Okey ni, ni. Tadi atas bukit sorry dia. Aku lain kali. Minum banyak sangat ke? Ya bukan. Jadi Cik Mus. Dah tamat dah perlumbaan hari ni. OCBC Cycle 2026. Hingga jumpa lagi di tahun depan 2027. Jangan lupa guys. Jangan lupa subscribe, komen dan like and share video ni. Jumpa lagi. Bye bye.